Cuba bayangkan, ada satu khazanah negara ni umurnya lebih tua dari Malaysia sendiri. Bukan menara berkembar atau tugu negara. Dia ni macam satu kapsul masa yang hidup, dah ada lebih 100 tahun, tapi anehnya tak ramai yang tahu cerita penuh dia. Okey, saya nak tanya satu soalan mudah. Kat mana letaknya zoo paling tua di Malaysia? Mesti ramai yang terus fikir KL kan? Zoo negara lah tu. Logik lah sebab kat ibu negara. Tapi jawapan tu sebenarnya salah. Jawapannya bukan di Kuala Lumpur. Sebaliknya, ia tersembunyi di sebuah bandar warisan yang orang selalu kaitkan dengan hujan. Ya, Taiping. Dan ia dah wujud jauh lebih lama daripada yang kita sangka. Berapa lama agaknya? 102 tahun. Biar saya ulang, 102 tahun. Bayangkan, institusi ni dah ada masa bendera Union Jack masih berkibar. Dia dah dengar lawangan Merdeka bergema. Dan dia dah tengok Malaysia masuk alaf baru. Satu harta karun yang ada betul-betul depan mata kita semua. Jadi, jom kita patah balik ke masa lampau. Kita cuba bongkar cerita di sebalik permata tersembunyi ni. Macam mana sebuah zoo di bandar kecil boleh jadi yang pertama sekali kat negara kita. Inilah dia, Zoo Taiping. Nama rasmi dia, Taman Mergas Tua Sultan Idris Shah. Penting untuk tahu, dia bukan sekadar zoo tertua. Dia adalah zoo awam yang pertama sekali dibuka kat Malaysia. Maksudnya, sebelum ada zoo-zoo lain yang kita kenal sekarang, Zoo Taiping dah ada dulu. Dialah pelopornya. Dan keistimewaan dia tak berhenti kat situ je. Lokasi dia pun memang magical. Ini bukan zoo yang penuh dengan konkrit kat tengah bandar tau. Zoo ni dibina betul-betul dalam kawasan Taman Tasik Taiping yang ikonik tu, siap ada pemandangan Bukit Larut lagi. Jadi, alam semula jadi tu bukan sekadar hiasan, tapi memang sebahagian daripada DNA zoo ni. Perjalanan dia memang epik. Mula-mula, tahun 1924, dia jadi yang pertama. Lepas tu, fast forward dekat 80 tahun kemudian, tahun 2003, masa zoo lain masih biasa-biasa je, Taiping buat hal lagi. Dia lancarkan night safari pertama kat Malaysia. Dan hari ni, ia dah jadi sebuah sanktuari seluas 36 ekar untuk lebih 1,300 ekor haiwan. Dari satu permulaan yang ringkas, sampai ke satu tahap inovasi yang memang berani. Tapi kan, sejarah panjang tu baru lapisan pertama je. Apa sebenarnya yang buat zoo berusia seabad ni betul-betul unik? Jom kita selam lebih dalam sikit, kita bongkar beberapa rahsia yang mungkin akan ubah cara anda pandang sesebuah zoo. Kat sebalik pagar zoo ni ada lebih 1,300 nyawa tinggal. Ya, lebih 1,300. Dari serangga yang paling kecil sampailah ke haiwan darat yang besar-besar, koleksi hidupan kat sini memang mengagumkan. Dan haiwan-haiwan ni pula datang dari 180 spesies yang berbeza. Cuba bayangkan, 180 dunia yang berlainan, dari savana Afrika sampai ke hutan tebal Asia. Semuanya wujud sekali kat Taiping. Ini bukan setakat zoo, ini dah macam sebuah arkif hidupan liar yang bernyawa. Dan ini falsafah yang meletakkan dorang jauh ke depan. Lama sebelum ia jadi satu trend global, Zoo Taiping dah pun amalkan konsep terbuka. Idea dia mudah je, jangan kurung haiwan dalam sangkar, tapi kita bina dunia mereka di sekeliling kita. Jadi anak-anak sungai, tasik dan pokok-pokok tu semua bukan hiasan tau. Itu memang habitat yang berfungsi, direka untuk keselesaan haiwan tu sendiri. Dan falsafah ni membuahkan hasil yang luar biasa. Zoo ni bukan sekadar tempat pameran. Ia sebenarnya sebuah pusat pemeliharaan yang sangat aktif dan berjaya. Kat belakang tabir, diorang ni dah macam ejen cari jodoh untuk spesies terancam macam harimau Melaya, singa, siamang dan banyak lagi. Kerja ni mungkin tak glamour, tapi ia sangat-sangat penting untuk survival spesies ni. Okey, sekarang bersedia untuk satu fakta yang paling mengejutkan. Serius, ini memang mind-blowing. Di seluruh Malaysia, Zoo Taiping adalah rumah kepada populasi beruk kentoi atau stump-tailed macaque yang terbesar. Mereka ada 13 ekor. Nak bandingkan, zoo-zoo besar lain kat negara kita secara purata cuma ada dalam 5 hingga 6 ekor. Ini bermakna secara senyap-senyap, zoo kat bandar kecil ni dah jadi kubu pertahanan yang paling penting untuk spesies unik ni di Malaysia. Tapi, bila usia dah panjang, cabaran dia pun banyak. Dalam dunia yang penuh dengan tarikan baru, yang canggih-manggih ni, macam mana sebuah institusi warisan macam ni berjuang untuk kekal relevan?
Inilah persoalan utamanya. Bila generasi baru lebih tertarik dengan taman tema moden dan hiburan digital, macam mana sebuah zoo klasik macam ni nak bersaing? Adakah ia ditakdirkan untuk jadi sekadar satu nota kaki dalam buku sejarah je? Jawapannya, dengan buat benda yang dia selalu buat, berinovasi. Pada tahun 2003, Zoo Taiping lancarkan satu idea yang radikal pada masa tu, iaitu Night Safari. Satu langkah berani yang ubah terus pengalaman melawat zoo dan buka tingkap ke dunia misteri haiwan nokturnal. Ini bukti paling jelas, umur tu cuma angka, tapi inovasi itu yang abadi. Jadi, lepas kita tengok sejarahnya yang kaya, keunikan yang tersembunyi dan semangat inovasinya yang tak pernah pudar, kita kembali kepada soalan asas. Kenapa Zoo Taiping ni penting sangat? Kenapa ia lebih daripada sekadar satu destinasi pelancongan? Sebab ia lebih daripada koleksi haiwan. Ia adalah muzium sejarah negara kita yang masih hidup. Ia macam Bahtera Noh zaman moden yang jadi kubu terakhir untuk sesetengah spesies. Ia bukti yang alam semula jadi boleh wujud secara harmoni kat halaman belakang rumah kita. Dan yang paling penting, ia adalah sebuah bidik darjah tanpa dinding untuk generasi akan datang. Pada dasarnya, Zoo Taiping ni ialah seorang penjaga warisan. Ia bukan sekadar jaga haiwan, tapi ia jaga memori kita bersama sebagai sebuah bangsa. Satu memori tentang cara kita menghargai alam. Ia adalah satu amanah yang diwariskan kepada kita untuk 100 tahun lagi. Persoalannya sekarang, bila ia melangkah ke abad kedua, macam mana kita nak pastikan khazanah hidup ni bukan setakat wujud, tapi terus berkembang maju? Jawapan kepada soalan ni mungkin bukan je akan tentukan masa depan sebuah zoo, tapi akan cerminkan juga komitmen kita sendiri terhadap pemeliharaan warisan negara sebelum semuanya terlambat.